Duduk takbir berapa kali tu? Allah. Ya, 3-4 kali. Pasal ada apa? yang seperti itu, Dia ada atok. banyak. Usolli fardun maghrib. Dia atok. Yang tu bukan niat tu. Apa dia tu? Hah? Dak dia duk pejam mata, duk bagi lalu lah otak tu, bukan niat tu apa dah? Dia mengatur perkataan di dalam minda. Kembali pada sunnah. Balik pada sunnah. Ad-dinun yusur. Agama itu mudah. Niat semayang tuan-tuan betul. Usolli semua sampai habis. Sampai 4 kali angkat lah. Baru masuk. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala. 4 kali angkat baru masuk. Allahu Akbar. Puas rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita mengaji lagi, teman-teman ya. Mengaji kepada Dr. Maza dan juga Ustadz Kazim Ilyas. Oke, sebelum kita mengaji bersama tentang bab niat kali ini, benarkah niat sholat itu harus dilafalkan niat dulu ke atau takbiratul ihram dulu? Ini ada sedikit perbedaan teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa niat dulu baru takbiratul ihram teman-teman ya. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini atau belum tahu, belum kenal, oke, salam kenal terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe juga teman-teman ya. Oke, sebelum kita mengaji, seperti biasa saya Meriak TV ingin mengajak Anda, teman-teman semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, jom mari kita sama-sama istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Saya tak nampak. Sebenarnya tidak perlu tulisan ini pun saya nampak. Usolli sunnatul tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Sebenarnya tidak ada lafaz di dalam apa? Salat untuk niat ni Niat. tidak lafaz. Oh, nggak ada berarti ya? Bila kita buat macam ni, kita keliru. Hari itu kita ada arahan sebenarnya. Sebenarnya tak perlu benda ni. Ada orang kata bukan apa kita lafaz ni nak bagi lebih sempurna, walaupun Nabi tak buat tapi nak bagi lebih elok. Maksudnya hak Nabi buat hari itu tak apa elok, kita bagi lebih elok. Yang tu yang maksudnya. Tak ada lebih. Kita nak bagi lebih kemah. Atau hak Nabi buat hari itu tak kemah, kita perkemah. Jadi yang tu kita, saya bukan kata masjid ni maksudkan. Saya cerita secara umum. Saya cerita secara umum. Jadi hak tu kita elokkan. Takut jadi begitu. Tidak ada lafaz. Hatta Al-Imam Nawawi dalam Majmu', walaupun dia sebut tentang qaul dalam mazhab Syafi'i, tapi dia kata telah berlaku kesalahan faham tentang maksud Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang lafaz. Kata dia, "Innaha laisa kas-shaum, la yadkhuluha illa bil lafaz." Sesungguhnya semayang itu tidak seperti dengan puasa, tidak dimasuki semayang itu melainkan dengan lafaz. Maka menyangka sebahagian daripada Syafi'iyah bahawasanya yang dikatakan lafaz itu usolli, sebenarnya bukan lafaz itu usolli. Lafaz yang dimaksudkan itu ialah takbiratul ihram. Siapa kata? An-Nawawi sebut. Berlaku salah faham maksud. Walaupun An-Nawawi dia sebut dalam lepas pada tu apa tempat dia tentang lafaz ni, namun dia sendiri betul bukan itu maksud Syafi'i rahimahullahu taala. Maka berpada dengan hak dibuat oleh Nabi itu lebih baik. Kita nak tuan-tuan, saya selalu buat darab, hak saya kata darab tak cerdik kan. Hak ni ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kalau ikut sebiji hak Nabi, tentu dah boleh. Buat apa kita fitrai hak boleh dengan tak boleh? Tanya Nabi semayang macam mana? Nabi kata, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Bila kamu bangun untuk menunaikan salat maka takbir. Kita kata Nabi tak apa kemah.
Nak kata yang tu ke tak? Nabi ni tak berapa lah. Cara semayang tu tak mantap. Nak kata yang tu ke tak? Mengaji pun betul. Semayang itu ialah perkataan dan perbuatan yang bermula dengan mula dengan apa? Niat. Mula dengan takbir. Oh, takbir. Disudahi dengan Salam. Tapi bila kita start, kita mula dengan apa? Kita salah. Kita mula salah. Kita habaq masa awal betul. Masa belajar betul. Masa mula, masa buat tak betul. Puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya. Bermula daripada terbit fajar. Bila nak puasa, mula pada waktu imsak 15 minit sebelum terbit fajar. Cerita awal betul. Bila pergi buat salah. Panduan tu betul. Macam kita bawa kereta kan. Hijau jalan, merah apa? Berhenti, kuning sedia untuk berhenti. Dia kan lagi duk kuning ku jalan lah. Jadi kita laksana tak betul, teori betul. Oleh kerana tu kita betul benda ni. InsyaAllah benda-benda ni boleh disettlekan lah. InsyaAllah pejabat agama akan, tak apa, kalau ada harga pun kita turun, kita bayar balik. Benda ni kira bukan apa, esok orang keliru. Maka sebab keliru tu dia duk takbir banyak kali tu. Allah. Ya. 3-4 kali. Pasal Ada yang seperti itu. dia Ada atok. Usolli fardun maghrib. Dia atok. Yang tu bukan niat tu. Apa dia tu? Dak dia duk pejam mata, duk bagi lalu lah otak tu, bukan niat tu. Apa dah? Dia mengatur perkataan di dalam minda. Dia atok perkataan otak. Niat ni minum air, dah niat nak cakap ni, dah niat. Tuan-tuan nak bangkit, bukan nak kata nak semayang, nak bangkit berdiri semayang tu mesti ada niat. Kalau tak ada niat, duduk di rumah tak main masjid sampai kesudah pagi esok tu, dah tak ada niat nak semayang. Kalau tak ada niat, pergi ambil wuduk pun tak pergi ambil, mesti niat ada. Takkan duduk langsung duduk niat tak ada lagi, duduk 3-4 kali niat tak ada. Ini semua tak masuk akal. Kembali pada sunnah, balik pada sunnah. Ad-dinun yusr, agama itu mudah. Tuan-tuan nak rokok, ada niat tak nak rokok? Rokok tanpa niat sah ataupun tidak? Masakan. Tak sah. Aduh, tak sah. I'tidal tanpa niat sah atau tidak? Tak sah. Sujud tanpa niat, tak niat sujud, tiba tersujud. Tersujud. Dia tak boleh Refleksi. kira ibadat. Pasal ibadat mesti dengan niat. Adakah masa kita nak sujud kita sengaja aku nak sujud sekali, sengaja aku nak bangkit sujud sekali? Tak ada. Dia tak kata. Aduh. Niat itu Maka keseluruhan. ini ada kekeliruan dalam maksud. Semoga Allah Ta'ala memahami kita semua dalam Amin, agama. amin. Doa tuan-tuan banyak-banyak. Pahaman ni banyak sangat lah. Orang tu bagi, orang ni bagi, minta, ya Allah bagi tunjuk hak mana hak sama dengan Rasulmu, bukan sama dengan orang kampung kita. Pasal hak kita nak pergi tu bukan nak pergi akhirat. Kalau itu imam kita mana? Itu imam kita. Dia imam. Ni dia tanya saya itu imam tolong jawab. Tak. Semua kita cari Rasul. Ada mufti. Ni pun nak tanya saya ni. Tak. Mufti pun tak selamat. Tu imam pun tak selamat. Yang selamat pengikut Rasul. Walaupun dia tu duk kerja perbaik basikal lah, atau belah itik belakang kampung lah. Haji pun tak pernah pergi, tapi semua amalan ikut Rasul, dia lebih selamat pada mufti dan tu imam. Ikut sunnah, dia selamat untuk kita. Agama ni bukan nak tegang rak, nak pergi berkelahi, bukan nak tunjuk siapa pandai tak. Siapa rasa dia kata aku tak kira Rasul tak Rasul, hak mana hak lama, hak tu kita jalan. Tak apa. Tak apa, tapi ada hari benda ni tak lama kan, Allah Ta'ala maha berkuasa. Benda ni siapa nak berkerah, dia berkerah dan dia jawab depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke teman-teman, sebelum kita mendengar dari ceramah daripada Ustadz Kazim Ilyas, yang namanya niat itu tidak harus dilafalkan teman-teman. Itu sholatnya sudah sah. Usolli sholatil fardhi isya,
itu gak usah teman-teman ya, gak harus, karena niat itu tidak pernah dicontohkan. Saya sependapat dengan Dokter Maza kali ini, gak ada yang namanya niat dalam sholat. Adanya takbiratul ihram, sujud, ruku, itu teman-teman ya, gak ada. Oke teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal buat teman-teman yang ingin beli songkok seperti ini teman-teman ya. Ini bagus teman-teman ya, simple, sederhana, ini khas ya, songkok khas. Ini akan menjadi wah cakep banget teman-teman ya. Bagi yang punya Shopee dan ingin beli songkok seperti ini, murah kok teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh cek di deskripsi, sudah saya taruh produknya, murah dan bisa dibeli teman-teman ya. Intinya bagus lah, teman-teman bisa cek di keranjangnya, nanti diklik, oke, di order. Intinya niat dalam sholat gak ada yang dilafalkan. Oke, kita lanjut ceramah daripada Ustadz Kazim Ilyas teman-teman ya, Masya Allah. Pada terang, agama itu tertegak di atas 3 benda kan? Niat, perbuatan, perkataan. Sebab itulah hadis riwayat Umar Al-Khattab, innamal a'malu bin niyat, dianggap sebagai 1/3 agama. Kerana agama itu tertegak atas 3. Niat betul lah. Perbuatan betul lah. Perkataan betul lah. 3 benda di atas agama. Kalau niat saja betul, perbuatan, perkataan tak betul, tetap ditolak. Niat semayang tuan-tuan betul, usalli semua sampai habis, sampai 4 kali angkat lah, baru masuk. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala, 4 kali angkat baru masuk. Allahu Akbar. Puas rasanya. Terus tu imam rukuk, dia merukuk sekali. Rupa-rupanya punya payah nak angkat takbir. Asal imam takbir dia tak boleh masuk. Asal imam baca Fatihah dia tak boleh masuk lagi. Imam dah nak habis ayat lazim baru dia dapat Allahu Akbar. Terus dia masuk dapat tuan-tuan. Senang pula dia masuk. Masa imam baca Fatihah dia tak boleh dapat lagi takbir. Masa imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Allahu Akbar. Dapat tuan-tuan. Dia ni macam mana? Niatnya punya bagus, perbuatan tak bagus. Orang rukuk dulu baru sujud. Dia sujud dulu baru dia patah balik rukuk. Tak mau. Ataupun perbuatannya bagus, niatnya salah. Perbuatan bagus, Niatnya niat pula salah. Pun tak mau juga. Niat tak ikhlas pada Allah. Baguslah akak ada tudung sekarang. Sejuk mata mandang tengok akak tudung. Lawa akak macam Wardina. Cantik sekarang. Allah. Macam mana akak tak tudung, udah berubat. Maknanya dia bertudung bukan kerana Allah, paksa nak tutup uban. Tak diterima juga. Betul. Sebab tu 3 benda ni, niat, akhlak, niat, perbuatan dan perkataan. Hadis-hadis tentang ini disebut. Hadis tentang niat, innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma Hadis nawa. tentang perbuatan, tentang perkataan, al-halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Hadis tentang perbuatan, apabila kita meninggalkan ma la ya'ni, apabila yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Iya, betul. Itulah tentang niat. Itu maksud niat yang sebenarnya dari Ustadz Kazim Ilyas. Tapi saya pribadi, alangkah baiknya tidak usah dilafalkan. Niat itu khusus dalam hati sudah tercantum. Kita mau membuat apa saja, kebaikan, kejahatan, pasti dalam hati sudah ada niat teman-teman. Kalau kita ingin membuat kebaikan, cukup dalam hati saja. Apalagi kita mau menunaikan ibadah sholat, cukup dalam hati karena lillahi ta'ala. Cukup ya. Oke, lanjut. Baik, Allah Ta'ala menyebut bahawa mendirikan solat secara berkesinambungan dan terus menerus adalah bentuk pemeliharaan terhadap solat, seperti mana firman Allah surah Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun,
dan orang-orang yang sentiasa memelihara solatnya. Memelihara solat maksudnya luas. Nanti kita akan belajar di belakang itu apa makna memelihara solat. Bukan makna orang tu semayang tak tinggal. Ada orang kita faham, ustaz, kawan saya tu ustaz semayang tak tinggal. Bagus. Ustaz, menantu saya ustaz semayang tak tinggal ustaz. Memanglah tak tinggal semayang, tapi semayang Zuhur pukul 4.40. Lagi 5 minit nak masuk asar. Ada ya Allah. Memang tak tinggal solat maghrib, tapi semayang maghribnya 8.30. Lagi 7 minit nak masuk isyak. Memang tak tinggal semayang subuh, tapi semayang subuhnya 7 pagi, lagi 2 minit matahari nak terbit. Apa makna memelihara solat? Ada banyak tuan-tuan. Ustaz, suami saya, alhamdulillah ustaz, suami saya tak tinggal semayang ustaz. Bersyukurlah saya dapat suami yang semayang ustaz. Tapi tak pernah semayang di masjid. Tak pernah semayang di masjid. Di rumah je semayang seorang-seorang. Adakah dia dipanggil memelihara solat? Jaga tuan-tuan. Itu belum termasuk kepada yuhafizun. Ada banyak syarat yang dikatakan orang yang bertakwa memelihara solat. Bukan satu. Bukan maksud semayang tak tinggal. Alhamdulillah lah ustaz, anak saya ustaz walaupun belajar di England ustaz, tapi balik rumah tak dia tak tinggal semayang ustaz. Syukur ustaz dia semayang juga ustaz. Macam tadi subuh saya terkejut saya ustaz. Dia semayang subuh pukul 7 suku ustaz, ya Allah. 7 suku orang terkejut dia semayang. Awak selama ni dia tak semayang? Sebelum ni tak pernah semayang ustaz. Tapi sejak dia balik ni 7 suku, pukul 7 dia bangun semayang ustaz. Belum terkira baik. Tuan-tuan ingat kira baik ke semayang subuh gajah? Baik. Dengan sesiapa yang memelihara solat tepat pada waktunya. Nombor 1, semayang tepat pada waktu. Yang dikatakan yuhafizun tu apa? Tepat pada waktu. Yang kedua yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Berjemaah. Yang ketiga yang dikatakan memelihara semayang itu apa? Khusyuk. Yang keempat, patuh dan tunduk kepadanya. Sekurang-kurangnya ada 4 benda yang dikatakan memelihara solat. Pertama, semayang pada waktunya, limiqatiha. Semayang pada waktunya. Maknanya kalau semayang duk tertinggal, qada, itu bukan dikata yuhafizun. Saya ni ustaz tak semayang Zuhur ustaz. Sebab Allah sibuk ustaz buat kerja sedar-sedar dah pukul 5 ustaz. Itu yang saya qada dengan asar. Saya sibuk betul lah. Terlalu lalai itu namanya. Kahwin ustaz, ya Allah, sampai tak semayang ustaz. Zuhur saya qada dengan asar, buat jamak je ustaz. Mudah-mudahan Tuhan maafkan saya. Ya Allah. Mana boleh cakap macam itu? Tak boleh. Saya tak semayang ustaz sebab jam. Trafik jam ustaz, ya Allah. Balik sekolah cuti baru ni, ya Allah, jam ustaz. 4-5 jam daripada Kuala Kangsar nak ke Ipoh ustaz, jam. Semayang asar pun terlepas. Ini bukan dikatakan sebagai orang yang menjaga solat. Yang kedua dia kata berjemaah. Tadi saya sebut saya bersyukur ustaz dapat suami yang semayang. Di mana dia semayang? Kak, di rumah. Tak pernah ke masjid. Allah. Semayang Jumaat pun dia di rumah je ustaz. Astagfirullahaladzim. Gak boleh teman-teman ya. Tetap selalu jaga istiqomah solat berjamaah karena pahalanya besar sekali. Subhanallah. Masya Allah. Itu belum dikira yuhafizun. Masjid ini tempat Jumaat. Datanglah semayang di masjid, besar pahala. Melainkan kalau uzur, semayanglah di rumah. Melainkan kalau hujan, semayanglah di rumah. Melainkan takut alung tunggu depan pintu masjid. Pergi naik motor tengok-tengok alung ada. Oh, kena balik semayang di rumah. Itu betul lah. Betul lah semayang di rumah sebab ada orang yang cari hutang. Dia kata ustaz saya sampai bila-bila tak boleh ke masjid ustaz sebab tu imam tu lah yang bagi hutang pada saya. Kalau saya pergi dia minta hutang saya tak ada duit ustaz, macam mana ustaz? Uzur, ini dipanggil sebagai uzur. Sakit itu uzur. Sakit itu uzur, bolehlah dia semayang. Dia jaga orang sakit, uzur juga pada dia.
Dia tak apalah, ni tak ada uzur apa. Kereta ada, motosikal ada, lampu jalan ada. Semuanya ada. Apa alasan tak datang semayang berjemaah? Tapi ustaz, saya semayang di rumah. Janji semayang ustaz. Kawan saya langsung tak semayang. Saya terus saya semayang. Saya semayang ustaz. Betul kamu semayang, tapi nilai tak sama. Janji semayang. Semayang sama ustaz? Tidak. Kamu di rumah 1, di masjid 27. Pahalanya sama ya. Sama ke 1 dengan 27? Tak sama, Ustaz. Ustaz kata semayang berjemaah di masjid 27 kali ganda. Kenapa ada satu ustaz sebut 25 kali ganda? Macam mana ni ustaz? Dan saya tambahin teman-teman ya, tidak hanya pahalanya yang lebih besar sholat berjemaah di masjid, tapi batal sholatnya itu jauh lebih terpelihara, terjaga berjemaah dibandingkan sholat sendirian teman-teman ya. Ustaz kata 27, ustaz semalam kata 25. Siapa yang betul? Saya jawab dua-dua betul. Dua-duanya bersandar pada hadis. Yang ni 27, yang ni 25. Sebab apa tak sama? Sebab nilaian kita tak sama. Kenapa yang ni dapat 27 kali ganda, yang seorang ni dapat 25 kali ganda? Sebab apa tak sama? Sebab nilai semayang kita ni pun tak sama. Tuan-tuan tadi semayang, tuan-tuan tak khusyuk. Sebelah tuan-tuan khusyuk. Orang yang khusyuk lebih pahala daripada yang tak khusyuk. Tuan-tuan datang semayang berjemaah di masjid, duduk sah belakang, ada orang sah depan. Orang sah depan lebih besar pahala daripada sah belakang, walaupun berjemaah. Sebab itu Nabi bagi anggaran tidak sama pahalanya. Sebab memang tak sama, walaupun duduk dalam sah yang sama. Walaupun tuan-tuan berdiri daripada hujung sana sampai hujung situ dalam saf yang pertama, pahala tetap tidak sama. Pertama bergantung kepada pakaian tuan-tuan. Ada yang semayang tapi pakaian tak cantik, lebih besar pahala pakaian yang cantik. Ada orang yang semayang khusyuknya tidak, tapi orang ini semayangnya sangat khusyuk. Semayang khusyuk lagi besar pahala. Orang ni ambil wuduk tak sempurna. Orang ni ambil wuduk dengan sunat, dengan harus, semuanya dia buat sekali. Kita ambil wuduk betul-betul yang wajib aja. Orang yang ambil pahala wuduk lebih besar lagi pahala dia daripada yang ambil wuduk. Ambil wuduk tak basuh telinga, tak basuh benda sunat misalnya. Kita ambil wuduk, kumur pun tidak, bersugi pun tidak. Dia sebelum ambil wuduk dengan bersugi, dengan masuk air dalam hidung, dengan basuh tangan, dengan basuh telinga, dia ambil sunat. Dia datang semayang, pahalanya lebih daripada yang semayang ambil wuduknya yang asas-asas sahaja. Sebab itulah pahala tak sama. Pahala itu berbeza kerana siapa yang sempurna lebih besar daripada orang yang tidak sempurna amalan. Masya Allah, luar biasa. Itulah video mengaji kali ini. Inti dari video ini adalah teman-teman ya, niat dalam sholat seharusnya tidak harus gak harus dengan dilafalkan maksudnya teman-teman ya, tapi niat harus karena lillahi ta'ala, tapi dilafalkan tidak harus. Mungkin teman-teman punya pendapat, haruskah niat itu dilafalkan atau cukup dalam hati? Di kolom komentar silahkan teman-teman. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan juga, menambahkan wawasan juga kepada kita. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan seperti biasa, subscribe channel daripada Mer-React TV ini. Baik teman-teman ya, kita akhiri saja video ini dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.